Okay guys, ini kita nak bersantai-santai di kebun teman. Anak saya looking forward nak pergi fishing. Ya. Jom. Wah. Kan lurus. Oi, music. Aduh. Kena copyright aku nanti. Hello. Jeng jeng. Oh jeng. Aku ngembak anakku. Ya. Hello semua. Apa kabar? Alhamdulillah. Bagus-bagus. Ya. Apa kabar semua? Baik-baik. Ah, tu anak aku. Welcome back. Yeah, you can put your thing there. Ya, kau jeng. Dekat temu ngau Basil. Your uncle always ask for you there. Basil. Nah. Oh, nah. Oh. Tengok kita ni pakai generator. Aku nak tengok anak, nak tunjuklah kat anak. Anakku ni ambil cacing untuk dia memancing. Nah. Wih. Nah. Deh. Buat cacing ni. Ada Ali? Nah. Hah? Ada? Kat rumah aku banyak, tapi saya dah masak, saya sempat teh. Murakna last minute mada. Trik tempat ya. Ayah. Plastik. Ya, pakai daun ya. Daun yang dapat. Kalau ada botol mineral potong ni. Oh iya kah? Ha. Buat cacing. Nah. Aku ready lah. You got a key, dekat. Mami cari kontainer. Got scissor also you take. Plastik kecil yang boleh. Oh, plastik ada. Kejap ya. Ini anak saya masih sibuk memancing, guys. Nah. Belajar. Real cacing, guys. Tengok anak dah peluh. Banyak dapatnya. Aku kemudian tadi sikit. Pandai yang cari. Jangan swing-swing. Kena baku kelak. Kena mata. Ha. Dekat dalam. Anak gua dulu besar. You tengok anak saya dah mancing. Where's your chair? You want mommy to bring your chair? No need? Buaya just now. Is it? Yeah. Oh, don't kacau yang awak. Be careful. You just call. Okay, ya, kami nak ngacau. You can see the water there. Nah, it's coming here. Why not you just sit here yang? Don't sit there. You see berkayu here. Kita santai-santai. Aduh, music. Anak pergi memancing. Dia tahan aja dia. Hanya juga. Ikan apa tu dalam yali? Tilapia. Tilapia dengan tilapia kelik. Kelik. Tilapia ada dua jenisnya. Oh. Aku rasa tidur ikan tu panas sekali. Anak buahku last week kali ni apa? Oh. Dapat ikan tilapia. Kali ada kilo. Dapat ikan. Yeay, kebesar ikan. Ikan apa ya? Tilapia. Okay. Puin saya. You isi air ya? Nya tik bayar yang si di dunia. Dia nunggu bayar. Ya, dapat ikan. Flyer. No, where's uncle? What? Showing this one. Got water. You take the water there. You hold this. Nah. Buahnya. Buah. Wah.
Apa menu kita hari ni? Ni. Nasi masak dengan kayu. Apa lagi? Kari ayam. Kari ayam, best. Semangka. Ni Ketam. kotom, guys. Kulit. Apa lagi? Ini Itu sayur. Pucuk. Timun. pucuk timun. Macam mana saya pucuk timun macam ni, guys. Ini Ambil dah ya. Tok Patek. Cecah. Cecah ikan. bukan lah. Cecah ikan. The ikan is still ada panggang Cecah dia. ikan masih dalam proses pembangan Proses apa? ini. Panggang. Sambal mambang, membeng, mambang. 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 Ini Ini timun, rojak tambi. rojak tambi. Ini bahan-bahan rojak tambi. It's Oh, from Haji Kamil and the wife. Haji Kamil and the wife. Wah, timun Yes. ni. Dia punya salad. Salad. Dia punya kuah. Oh, bestnya. Kuah and rojak. then Dia punya cucur. Cucur. Banyak menu ya, telur. Oh, tak, si cukup tepat. Oh. Wah, menu kita hari ni. Kena tutup banyak flies. Okey, sana ikan. Ikan panggang. Ikan panggang. Aduh, ikan panggang. Ikan panggang. Dah masak ke ya? Ni. This cucuk. This kulit mambang tau. Ni. Dalam. This is the kulit mambang. Kulit embang. We rebus it Ha? and then for the Sedap. manis. Manis. Sama dah asam. Very sweet. Ya kah? Yes. Sekarang kita sedang apa? Memanggang ikan. Apa nama ikan tu? Apa ikan tu? selam. Ikan selah. Ya. Wow. Ikan selah best eh. Apa tu? Kami dulu makan ke daun tok di hutan ko. Apa nama daun tok tak? Daun simpo. Ha? Daun simpo. Daun simpo. Kami iban apa nunggah daun tu. Lupa aku. Tengah-tengah apa nama dia? Ada ndak kedai jual cacing tu? Ini yo. Kayu. Di Bakasu sebenarnya. Aku ada kayu di rumah ko. Mak suruh rali tu motong macam tu kecil-kecil. Oh. Ini kayu. Kayu uruk ni guys. Kalau ada kita makan besar, kita masak di sinilah. Ni geng-geng saya ni. Ni tukang masak, saya dah masak lumek ge. Oh, saya ada ikan lumek. Oh. No musim. Ini chef lumek. Ya, no musim. No musim. Tu petai, no musim lumek. Ya, saya buat sayur rebus juga. Sayur rebus, Sayur apa namanya? Saya pucuk. sayur pucuk. Timun. Pucuk timun. Wah. Tok kulit naik atek nah. Awal kita datang. Aku lupa mbak kipas yang biar belobo di rumah. Panasnya. Sambal. Sambal belacan. Mau belacan. Aduh, harum bau ya. Nih. Oh, sambal belacan yo. Yo nangga. Oh. Ya ya nek juga ho. Ada ikan apa sih ya? Oh, ikan keli, ikan tilapia. Cendol. Semua pakai masak. Jagung. Toster. Oh, makan. You want kue? Oh, belum. Nah. Halo. Belum makan gigi masak. Yang mem. Oh, nungging karaoke nun. Ikan sudah masak. Nah, masak sudah ikan. Wow. Ada. Pak gunting. Tu angus kelak tu nah. Sepampun. Nah. Wah. Duh. Lagi lagu background. Deh. Nama wang. Nah. Letakkan daun buan ke kok kami ban. Jadi sedapnya. Oh, sedapnya. Sunbathing di sini. Ya. Ikat di kail tu teka. Oh, iko ya teh. Oh. Tu, kail di ya teh. Haji Mos dan Tuan Haji Kamil dipersilakan datang untuk berbicara.
Ni retiree semua tu nah. Kita delay. Jom makan. Orang lain Oh. pun lapar. Oh, Mana nak makan ni? Apa nak makan ni? oh. Dah. Ha? Beli oh steady. Boleh lah. Ini owner kebun ni guys. Mr. Raleigh. Apa gunting kau him? Ini cucuk rojak India. Buat cucu daya rojak lagi. Rojak India. Siapa pun resepi kau ke? Ya, tuknya. Oh, tok dia, mem dia ni. Jom bahagian karaoke. Aduh. Okay lah. Aku baca doa lah. Kita je doa. Makan. Nasi masak dengan kayu guys. Ada sudut di belakang yang sendiri ambil. Apa? Aku jangan baik. Kita tanya lah. Cicah ikan. Depan. Dan mbak air sejuk. Makan. Makan. Pete jeruk. Ni pete jeruk. Tadi pergi lan lupa lagi telefon aku. Kan biasa wash your hand first. Kali aku pergi ngambil telefon masih atas meja. Tak macam Ali ke lah. Masih je. Makan. Duit tinggal. Tu aku goreng dah. Lu goreng? Patutnya lembek. Oh. Lembek, dia murah. Oi, siapa goreng? Aduh, tedahnya. Dim. Dia boleh biar makan. Nah, nasi. This one special, you know, cook with the wood. Macam-macam daya lima. Out lah. Si sensor bercakap. Saya ada sudut ada. Waduh, lagu bercaca. Yuk guys, kita rami-rami makan. Dim. Oh, dah. Ikan. Nah. Kari. Nah, makan. Anti terkurung. Yung anti keluar loh. Kentam biasa nah. Favorite ini. This one chicken curry biasa nah. Ikan panggang, ikan panggang, no. Then, you using one plate only. Yang ada macam ni mau maulah tu. You learn from uncle. Separate plate. Mami hold you there. Nah. You see how Uncle Jamari do nah. Nah. Ini kuat dia. Okey. Okey, banjir sikit lah. Banjir sikit. Bah. Okay. Senang saja. You come this side you. Oh, Mami do it for you. Mami hold lah. Makan. Ni kali tak muka mula. Apa nama? Kursi jangan tinggi katanya. Malu kami orang tu pendek-pendek. Dabe. Makan buah dabe. Dabe sekawak.
Tengok guys, ini buah dabai. Saya nak ambil sayur timun, ketam ada, sayur timun. Ini ketam. Sok Hmm. kapangan. Masak dengan nanas. Untuk makanan, untuk kari. Ni kawan tak ya? Siapa? Silia? Di KL-nya. Oh. Oh, ngabas anak. Oh. Ngabas anak, abas husband di sini, kerja sini. Sebenarnya kerja sini. Bukan husbandnya. Macam ni mantap ha. Ambas rumahnya. Ini ada rumah sini. Ini semangka. Siapa tahu semangka. Ini telur. Ini nantilah rojak tu. Tu kenapa sikit tu teh? Itu kasam bang. Asam beng. Oh, tu sambal teh oh. Sini. Tunggu lok ni penutupnya tu teh. Oh, lalit. Jom. Ini kita makan. Lupa lalu lok li. Mansek kata Iban. Pakai tangan makan lagi sedap. Apa dia punya kuih nak? Macam Pak dia tadi. Ada munya. Tapi aku nak kuih luas pun. Macam-macam. Tu yang paling best tu. Campur dengan garam. Ni dabai. Ni kali punya dapat dabai dah. Oh, Okey, you dah apa ente? bigit dabai dengan buang. Oh, lemak oh. Ingat kali ada dekat Subang di Baraya saya kali. Tamu Baraya lah. Tanya untuk kebun saya ada pokok ni. Boleh tak saya? Boleh. Ya, Subang ada. Makanannya apa? Oh benar buat dapai kan. Lemak. Dia masih bagus. Panas ah. Ketam. Makan ni. Siapa lagi tadi? Ni saya tambah lagi. Oh, best. Makan sayur. Nah. Sayur pucuk timun. Tak, dicampur je tang mek ka. Aduh, music. Apa nama? Kulit Semangka. semangka. Kulit semangka jangan buang, buat sayur. Si renah aku terima tu Bingung guna ngajong aku. Si terenah ya habis. Sekejap kaki kangkang. Sekejap kesian. Untuk apa agak-agak. Agak-agak moist. Agak-agak moist. Ni suduk tu. Ambil jemput je kah? Nah. Makan-makan. Dah. Anak fixing. Macam ni. Siapa pandai buka ya? Suruh Rali buka. Rebat. Sebelumnya makan. Not kuat. You. Sebelah nun. Sebelah nun. Kata not. Kedua. Orang ambil video. Buat durian kampung. Mau dua orang tua juga. Nah. Nah. Dia energi lah. Mau energi tu. Nah. Kau tarik sebelah aku tarik sebelah. Cepat dah. Pandai, tolong buka ni. Ada kain kah? Tengok nak punya dah. Kain ni aku nak. Kain dari ni. Ni tahu kita. Nun atas nun. Aduh. Oh, ayah aku teh. Nah. Kau buka. Dia sedua nak boleh buka, dia buka hem. Oh, dia nak boleh. Buruk apa? Buruk Dia nak dimakannya ya bagus. Tanya. Lalu ya kan. Kambing makan ni. Kita kambing makan tu. Kambing tu lain. Lain kambingnya tu. Lain kambingnya semua makan himo. Oh. Aku
durian aku macam tu juga. Yan yang keras ya. Sayang. Okay, dispose. Ada ke ni nak sana? No, not good. Apa ya? Nak ulehnya. Nak uleh. Nah. Rumah apa? Rumah sejam. Si. Pakai depan lori aku. Pakai keretanya. Ekor. Parking lah tempat parking. This one, can we open this one? Buka je. Seminggu lagi kalau mau makan durian datang. Boleh. Bila? Nah. Ada blackstone datang seminggu lagi. Sorry ya, it's only eaten by the squirrel. Squirrel ke kambing katanya teh. Kambing ada ya? Kambing. Tupai. Nang gigi besi kali gigi Nah, tupai. gigi batu. Macam apa? Aduh. Ya, jalan isi boleh mah. Ada satu. Good, no? Hah? Eh? Oh. Apa nak warna kuning? Durian apa dulu? Ada namanya kot dia. Durian ukar. Itu jangan makan tu. Durian ukak kah? This one no. Ambil buah. Oh, yang bekas lubang jangan. Jangan penjannya situ. Oh, penjannya teh. Macam mana rasa? Manis. Manis, you want to try rasa? Macam situ. Durian. Manis. Try? Deh. Nah. Ada hal belum cukup gula. Deh. Nanti saya take this one. Yang kampung. Durian kampung. Ya tu ada bilik situ teh. Tapi dia tutup. Dia ada bilik. Wow, nice. Oh. Ini the best guys. Tengok shape dia. Macam perahu. Aduh, muzik tu. Ini pulut. Macam mana pulut isi dia. Macam ni. Ini kuih orang dulu-dulu. Kau tak silap orang Kedayang punya ni. Kalau saya salah, kau betulkan dia. Macam ni, macam perahu. Banyak desak buaya mencari-cari mangsa, nak tahu siapa dia, dia di depan mata. Janganlah jangan sayang, kau cuba. Ini dipanggil pokok gelenggang untuk orang eczema. Apa nama penyakit? Eczema. Eczema tu nak? Wah, ni tak boleh tanam ni. Ni pandan. Aku nak cari tu ni. Kenapa nak pokok eczema? Wah, ni pokok ni. Boleh buat ubat. Nampaklah tanam. Ni hutan tak boleh tanam. Wah, banyak dah ya. Cukup banyak. Bagi. Boleh dikerin kah? Boleh dikerin nak? Yang hijau ya bagus. Oh, tapi kalau dikeringkan macam ni. Tak pakai. Nah, ini ada dah. Oh, kalau dia masih fresh macam ni untuk buat sakit apa? Sakit kulit. Eczema. Bolehlah ambil. Kalau dikerin boleh sih dah pakai, ha? Oh, mesti fresh kah? Kan pergi kebun kawan mesti tanya, ini boleh buat penyakit kulit eczema, tapi tak boleh tanam sebab dia tumbuh wildlife. Saya ambil ini kering kan dah, mana dah tahu ubat-ubat. 2 ekor tu kagak ambil daun tu, oi. Pakai ubat. Daun apa? Kuap. Tu pokok apa tu ha? Itu buah pulasan. Pulasan. Tu budak nak oh. Macam ni kau makan daun tu.
Asik loh. Tumbuk kan ya. Cucuk ke lima. Ditutup, kayak airnya. Kita gua ada cucuk bah. Nah, tapau air. Don't waste. Lang-lang dong. No more nahim. Nada lagi nahim be. Au dam be. To bakeh to rajin. Mau nyamuk. Nah, kita ready nak pulang guys. Aku sih, aku ngambil tu aja. Nah. Minta gue tu ni. Minta kat kau lah. My darling, I want. Gue. Today I returned to Bangkok, one of Kuala Lumpur's Apa? steakhouses. I believe there's a new Siapa mau gambar? Gambar siapa? Sana ni lah. Ngantar barang dulu. Tengok saya ambil pandan ni guys. Free, tak ada bayar. Leh, enjin tu ya. Enjin rumput tu. Okay.